melatih kuntung tumbuh melata, sayang memban di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nur Alia Najah binti Zul dan saya berumur 15 tahun. Saya bersekolah di SMK Seri Jika, Sekolah Kluster Kecemerlangan KPM yang terletak di daerah Maran Pahang. Kod sekolah saya ialah CEA 19163. Hobi saya ialah mengarang buku, mengarang novel, dan cita-cita saya pula ingin menjadi seorang guru sains komputer. Saya merupakan seorang pengawas pusat sumber di sekolah ini. Pada hari ini, saya berasa amat teruja kerana ingin berkongsikan tentang buku yang telah saya baca, iaitu buku yang berjudul Jangan Suka Menghina Orang. Buku ini mengandungi banyak isi-isi yang menarik, jadi ayo kita dengarkan. Buku ini dituliskan hasil karya daripada seorang penulis lelaki yang bernama Zabri Hazi. Ia diterbitkan pada 2021 oleh Arena Educational Supply. Jalan cerita mengenai buku ini pula agak menarik kerana ia mengisahkan tentang seorang pelajar yang bernama Jamal yang suka menghina orang lain kerana dia menganggap pelajar lain tidak setaraf dengan kehidupan keluarganya. Jamal ialah seorang anak ahli politik yang terkenal dan berpengaruh. Ayah Jamal juga bukan sahaja ahli politik, malah ia juga adalah seorang usahawan yang terkenal. Ayah Jamal mempunyai beberapa cabang perniagaan di ibu kota dan hartanya juga banyak. Suatu hari, Jamal telah menyegah seorang pelajar yang bernama Aswad kerana telah menghalang laluannya ke kantin sekolah. Namun, dia telah memanggil Aswad dengan panggilan yang agak menghina, iaitu budak miskin. Seorang pelajar yang bernama Hatina sedang berjalan bersama Aswad sebentar tadi telah mendengar panggilan itu dan menjeling tajam ke arah Jamal. Jamal berasa sakit hati kerana Hatina telah menjeling padanya. Jamal memarahi dan meninggikan suara kepada Hatina. Hatina berkata dengan berani menegur percakapan Jamal yang menghina Aswad sebentar tadi. Hatina berkata bahawa Jamal tidak bermakna Jamal itu anak orang kaya, dia boleh suka hati menghina orang lain. Jamal membeli makanan di kantin sekolah sambil memotong barisan. Namun, ditegur oleh seorang pengawas yang bernama Kumari. Lalu, Jamal memarahinya dan menghinanya dengan cara menghina pekerjaan bapa Kumari yang hanya seorang pekebun sekolah. Kumari terdiam dan tidak berkata apa-apa selepas itu. Hatina, Aswad dan Kumari tidak suka terhadap sikap
zaman yang menghina orang. Menghina orang itu adalah sifat yang tidak disukai dan dikeji oleh Tuhan. Kemuncak cerita ini adalah apabila ayah zaman telah mengetahui bahawa Zaman selalu menghina Aswad di sekolah. Zaman telah dinasihati oleh ayah Aswad sendiri. Tiba-tiba terdetik rasa penyesalan di dalam hati kesal Zaman. Kawan-kawan, pengajaran pada cerita ini adalah kehidupan yang baik tidak bermakna kita boleh menindas orang di bawah kita. Yang kedua, kita tidak sepatutnya menghina orang lain kerana pada diri kita juga ada kekurangannya sendiri.